dengar. To do is we have to secure that part of the base of our support in the United States. That is being challenged systematically. A lot of this is done with money. Money of NGOs, vast. Money of governments, vaster. Okay? We have to fight back. How do we fight back? Our influencers. I think you should also talk to them if you have a chance. To that community. They're very important. And the most important ones are on social media. And the most important purchase that is going on right now is class Followers. TikTok. TikTok, number one. And I hope it goes through because it can be consequential. Jadi kepada semua, jangan masuk dalam perangkap. Jadi kepada pokteh ataupun orang lain, kalau bidang kita nak bercakap, kita cakap lah. Tapi kalau kita tak tahu, kita ambil lah tahu. Saya pun tak adalah cakap dia pandai semua benda. Aku pun tak pandai semua benda. Tetapi kalau kita tak sependapat, takkanlah kita nak bertumbuk dengan orang, kita nak ajak bergaduh. Buat orang Kelantan katalah, gedebel sangat ke kita ni? Gedebel sangat ke kita ni? Putih. Timbel darah suka daging kita ni. Timbel darah suka daging, faham boleh? Sama-sama makan nasi lah. Bukannya kau urat besi ke, Robocop ke apa semua. Tak payah. Putih yang lain nak jilat Anwar Ibrahim, jilat lah. Kalau nak jadi pengikut Firaun, jadilah. Lantak kau orang lah. Kita tak peduli pun. Tapi tak payah nak ajak bertumbuk, nak timbulkan suasana yang tegang. Sebab guys, hari ni banyak benda yang berlaku dalam dunia ni. Korang ada mata, korang tengok. Cuma mungkin kau tak dapat nak capai fikiran kau. Contoh, MH370 hilang macam tu je. Takkanlah korang tak terfikir macam mana boleh hilang? Kenapa boleh hilang? Takkan kau tahu MH370 hilang? Oh, MH370 hilang. Dah. Kau tak nak berfikir langsung? Dah tentulah ada sesuatu benda yang besar dalam dunia ni, bukan negara, dunia, yang sedang mengawal, yang sedang kontrol, yang sedang melakukan sesuatu. Itu sebab kena fikir. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.